Jalan-jalan Cameron, pergi hiking. Ini hari kedua aku dekat Cameron Highland. Hari kedua ni aku dengan travel agency lah sebab nak pergi hiking kan, nak pergi seorang-seorang tu mana-mana sendiri kan, tak pasal-pasal masuk jadi paranormal activity. Orang keluar pukul 6 pagi sebab nak tengok sunrise. Kita tahu kat mana nak tengok sunrise yang cantik, tapi malangnya hari hujan. So kita orang decide untuk tangguhkan hiking, pergi breakfast and pergi Mossy Forest dulu. Naik Defender weh kalau dengan travel agency ni. Sebenarnya ini first time aku pergi Mossy Forest dengan hujan deran-denyannya, dengan kabus, memang sejuk kat atas ni. Kalau korang nak tahu, Mossy Forest ni around 200 million dah dia punya lamanya hutan ni. Dekat atas ni macam-macam tumbuh-tumbuhan yang fauna yang ada. Kita punya guide pun explain macam-macam pasal Mossy Forest ni. So memang banyaklah ilmu yang dapat. Hujan pun dah berhenti, so kita nak trekking dekat Coral Hill. Ni pun first time juga, and guide ni cakap trekking punya track ni untuk beginner. And pada aku yang tak pernah ataupun jarang sangat trekking ni, pada aku memang senang lah. Cuma waktu tu lecak, agak mencabar. So checkpoint pertama je kita pergi dekat atas ni. Bila sampai puncak ni memang cantik. Kita nampaklah town Cameron tu daripada atas kan. Pergi pula dengan kawan-kawan yang sakit otak. Memang happening lah trip korang kan. And then ini checkpoint yang kedua. Memang cantik lah kalau nak bergambar. Kat sini pun korang boleh tengok moss-moss yang tumbuh melia. So memang cantik lah. Cuma satu je aku menyesal, aku pakai baju macam rockstar. Memang hauk lah jadinya. Kata nak hiking tapi baju dengan jaket lah habis semua kasut-kasut kita orang. Sebab kan lecah yang mamat tak tahu sampai ke muka. Dah habis kasut pun dah rosak, kita buang lah kasut tu. Yang mana nak pergi hiking, nak pergi Mossy Forest, boleh contact guide kita orang, ada share dekat caption. Yang selalu naik Cameron tu, cuba komen apa lagi best dekat Cameron ni.